Sri Gading, saya peruntukkan 15 minit kerana wakil parti. Silakan, Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Sri Gading bangun pada hari ini dengan penuh takzim dan rasa tanggungjawab yang besar untuk menjunjung kasih titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sempena pembukaan penggal kelima Majlis Parlimen ke-15. Titah diraja dizahirkan bukan sekadar ucapan pembukaan tetapi merupakan peringatan, teguran dan hala tuju yang jelas kepada seluruh ahli yang berhormat, baik di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang, tentang amanah besar yang kita pikul demi masa depan negara. Sebagai ahli parlimen, Sri Gading melihat titah diraja ini sangat tegas, berani dan terus terang, khususnya dalam isu rasuah, keselamatan negara, perpaduan, reformasi institusi serta masa depan pendidikan. Tuan Yang di-Pertua, antara bahagian paling tegas dalam titah diraja adalah berkaitan dengan saya datang ke Kuala Lumpur untuk memburu perasuah dan nampaknya saya telah berjaya jumpa. Perkara 5, 6 dan 7 daripada titah Yang di-Pertuan Agong. Ini bukan ayat biasa. Ini adalah amaran keras daripada ketua negara kepada semua pihak. Baginda tidak menuding jari kepada satu pihak saja. Sebaliknya, Baginda menyebut dengan jelas bahawa rasuah boleh berlaku dalam angkatan tentera, dalam agensi-agensi penguat kuasa, termasuk juga yang berada dalam dewan ini. Maka, rasuah tidak mengenal siapa, tidak mengira jawatan, umur, latar belakang ataupun warna kulit. Tuan Yang di-Pertua, Sri Gading ingin mendapatkan penjelasan bagaimanakah kerajaan dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM menangani dakwaan bahawa siasatan dan pendakwaan bersifat terpilih atau bermotifkan politik. Apakah langkah yang diambil untuk memastikan keyakinan rakyat terhadap kebebasan dan profesionalisme SPRM terus terpelihara? Tuan Yang di-Pertua, rakyat di luar sana sudah penat dengan politik melindung perasuah. Rakyat tidak lagi mahu mendengar alasan. Rakyat mahu hasil dan ketegasan dari pihak yang berkuasa. Dalam hal ini, Sri Gading ingin menegaskan bahawa Kerajaan Madani hari ini telah membuat pilihan yang jelas, iaitu berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada perasuah. Kita melihat sendiri pendirian tegas Yang Maha Berhormat Perdana Menteri yang berulang kali menyatakan SPRM kalau ada kes, siasat dan dakwa terus. Saya ulang, SPRM mengulangi lagi, siasat dan dakwa. Tidak perlu campur tangan saya. Inilah kepimpinan yang menghormati kebebasan institusi. Tuan Yang di-Pertua, pendirian ini selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu institusi dikuatkan, bukan dilemahkan. Sri Gading ingin menegaskan dengan jelas di Dewan Yang Mulia ini, menyokong SPRM tidak bermaksud menyokong kezaliman, tetapi melemahkan SPRM atas alasan politik adalah satu bentuk pengkhianatan kepada negara. Jika ada salah laku, betulkan melalui undang-undang. Jika ada ketidakadilan, lawan melalui mahkamah, bukan dengan menekan institusi, bukan dengan membina naratif untuk melemahkan keyakinan. Sekarang masanya untuk kita semua, kerajaan dan pembangkang, berhenti melindungi perasuah dan mula melindungi negara. Kita dapat melihat antara kejayaan yang dihasilkan daripada ketegasan kerajaan pada hari ini. Sebagai contoh, telah lama MAS tidak berjaya mengutip keuntungan. Tetapi 3 tahun berturut-turut, MAS telah berjaya mengutip keuntungan bernilai 113 juta. Dan tahun 2024, MAS telah berjaya mengutip 54 juta. Hasil keuntungan, ketegasan untuk membentar rasuah. Tuan Yang di-Pertua, boleh tak laluan? banyak lagi. Pendek sikit je. Tak ada. Terima kasih.
Seri Gading ingin menyatakan sokongan penuh terhadap komitmen Kerajaan Madani, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam melaksanakan reformasi institusi yang sangat penting, iaitu had dua penggal jawatan Perdana Menteri dan pengasingan peguam negara dan pendakwa raya. Ini bukan isu kecil, ini bukan isu politik biasa, ini isu asas kepada demokrasi dan masa depan negara. Had dua penggal jawatan Perdana Menteri adalah pelindungan kepada demokrasi, jaminan kepada generasi akan datang. Bukti bahawa Kerajaan Madani... Sri Gading, ini kerajaan, sana tu pembangkang. Jangan bagi pembangkang tu. Sebab semalam saya pun berdiri 3 kali. Masa ketua pembangkang semalam bahas, dia tak bagi. Sri Gading bagi saya tak? Sri Laling bagi saya tak? Silakan. Sebab ada tomahan. Tomahan di luar ni dia cakap, SPRM ni khususnya dia kata, yang ikan bilih ni dia dakwa. Ikan bilih. Yang mengamalkan rasuah salah guna kuasa ni, ikan bilih dia dakwa. Tapi jerung ni, yang jerung-jerung ni dilepaskan. Dan katanya ada campur tangan daripada Kerajaan Madani. Ada campur tangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini merupakan satu tomahan. Saya nak minta Seri Gading tolong penjelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Adakah SPRM ni dia berat sebelah? Yang bilis dia dakwa, tetapi yang jerung dia tak dakwa. Begitu juga dalam persoalan berkaitan dengan anak paguh punya suami. Bukan menantu, saya tak sebut. Tetapi yang ini anak paguh punya suami. Isu ni pun saya rasa sepatutnya SPRM, kalau anda kata dia tahu anak paguh punya suami ni ada di Dubai, sepatutnya pergi ke Dubai tu, ambil waran, tangkap, bawa balik dan dakwa dia di mahkamah dalam negara kita ini. Menggunakan sistem keadilan yang seadil-adilnya. Itu yang mahu kita terapkan, itu yang mahu kita gagaskan, itu yang mahu kita sampaikan kepada warga dan juga masyarakat yang terdapat di dalam negara kita. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Sri Laling. Okey, masukkan dalam ucapan saya berkaitan dengan ikan bilis dan jerung tadi. Kita lihat bahawa apabila ada laporan berkaitan dengan susu politik Perdana Menteri sendiri, beliau tak ambil tindakan untuk menahan, bahkan silakan SPRM ambil tindakan. Itu yang pertama. Kalau kita lihat di sini keterbukaan Perdana Menteri untuk memberikan institusi penguat kuasa jalankan tugas. Sekiranya benda itu benar, ambil tindakan, dakwa. Begitu juga dengan apa yang kita harapkan, supaya isu yang berkaitan dengan orang yang pernah terlibat dalam pecah amanah dan sebagainya, tak kiralah sama ada dia anak ke, isteri ke, menantu ke dan sebagainya. Sekiranya benda itu berlaku ataupun tidak berlaku, apa yang kita nak takut? Baliklah, janganlah lari. Kalau betul dia tak bersalah. Tapi kenapa dia lari? Kenapa dia melarikan diri ke luar negara? Itu persoalan yang perlu dijawab oleh pihak yang berkenaan. Sri Gading, saya juga minta laluan. Makin ramai lah ni. Berkenaan isu ini, Sri Gading, saya minta komen. Baru-baru ini Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri kita, telah membuat satu pendedahan yang mengejutkan. Mengatakan bahawa mantan Perdana Menteri seorang, tak lain tak bukan daripada Yang Berhormat Paguh, hanya mahu menjadi Perdana Menteri kerana hendak menyelamatkan diri daripada kes rasuah. Satu, ini bukan saya kata, Tun Dr. Mahathir kata. Kedua, lebih mengejutkan, dia kata Yang Berhormat Paguh juga telah mencuri wang Parti Bersatu. Sehingga hari ini, Yang Berhormat Paguh tak berani saman Tun Dr. Mahathir di mahkamah. Soalan saya, kenapa? Apabila dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, semua sebelah sana bantah. Tarik balik. Tetapi Tun Dr. Mahathir kenapa tak berani saman dia? Itu soalan saya kepada Sri Gading. Mohon penjelasan. Masuk ke dalam ucapan saya. Saya nak ulas tentang dua penggal ini. Kalau katakan dua penggal ini, dia berkhidmat dengan baik, adakah perlu Parlimen ataupun kita luluskan? Tambahkan peluang untuk dia melanjutkan sebagai Perdana Menteri. Dan bagaimana kalau katakan tak sampai satu penggal pun dah melakukan rasuah, dah melakukan pecah amanah? Adakah kita nak teruskan kepada penggal yang kedua? Jadi ini semua rakyat perlu sedar bahawa kuasa untuk melantik Perdana Menteri datangnya daripada rakyat yang memilih satu-satu parti, satu-satu kelompok untuk memastikan negara kita ini terus maju ke hadapan. Dipimpin oleh orang yang betul-betul amanah, orang yang betul-betul berintegriti, yang boleh menguasai
negara yang boleh membantu kemajuan negara, sebagaimana pada hari ini kita lihat kepercayaan kepada masyarakat dunia kepada Malaysia semakin meningkat. Ekonominya pun semakin baik. Kerana apa? Kerana kita dipimpin oleh Perdana Menteri yang berjaya dalam menguruskan negara kita. Sri Gading, setuju dengan saya Sri Gading. Ringkas saja. Kalau sebuah negeri sekecil Perlis pun mereka bercakaran. Negeri sekecil Perlis pun mereka bercakaran. Hancur negara kita kalau mereka perintah. Setuju tak setuju? Dulu Tong, itu dah luar tajuk itu. Okey. Pulau Pinang pun bercakaran. Bukan luar tajuk. Bukan luar tajuk. Bukan luar tajuk. Bersatu dan PAS bergaduh di Perlis. Dah selesai lah. Okey. Silakan. Apa yang penting pada kita, rakyat menilai dan memerhatikan semua parti-parti politik dalam negara kita. Sebab itu apabila penggal kedua ataupun dua penggal yang diberikan untuk diluluskan dalam parlimen bila dibahaskan nanti, kita kena berlaku adil dan kita kena berlaku jujur, dan terutamanya rakyat melihat sendiri bagaimana kejayaan Perdana Menteri ke-10 mentadbir negara kita. Tuan Yang di-Pertua, had dua penggal bukan perkara asing. Contoh Amerika, contoh negara lain Korea, contoh negara lain Filipina, Indonesia telah dilaksanakan. Tetapi kita kena ingat bahawa kalau katakan kejayaan itu bermula daripada penggal yang pertama, maka amat wajar rakyat boleh memilih untuk meneruskan legasi Perdana Menteri yang berjaya ini. Tetapi kalau hanya beberapa bulan, hanya beberapa tahun telah melakukan kesilapan, telah melakukan salah laku, maka amat wajar kita tidak perlu meluluskan legasi yang tidak baik ini. Tuan Yang di-Pertua, Sri Gading, tentang hak dua tempoh. Saya nak tanya, adakah Sri Gading setuju bahawa semalam Ketua Pembangkang Larut telah mengatakan Pembangkang hanya akan sokong pindahan ini dengan syarat bahawa Perdana Menteri tak boleh pegang portfolio Kementerian Kewangan. Tetapi ini satu hela untuk melengah-lengahkan. Ini satu reformasi hak dua penggal ini. Jika pembangkang, saya kata di sini, jika pembangkang tidak menyokong usul ini, maka mereka ini akan dinampak mereka tidak menyokong apa-apa reformasi. Kalau ada reformasi satu kita tak terima, kita nak dua sekali. Kita boleh ambil untuk kuasa untuk melantik menteri adalah kuasa Perdana Menteri. Jadi saya harap pembangkang jangan main dalam isu ini. Semasa anda jadi kerajaan, tak ada apa-apa usaha untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri. Sekarang ada peluang, do the right thing for the people, for Malaysia. Adakah Sri Gading setuju? Speaker. saya Sri Gading, ya, saya nak sentuh sikit kata waktu kita jadi kerajaan tak disentuh. Sebenarnya kalau dibincang, boleh ditanya Menteri Kabinet pada waktu itu, perkara ini telah dibincangkan pada waktu itu. Itu fakta. Terima kasih. okey. Terima kasih. Masukkan semua perkara yang telah dibahaskan daripada Putrajaya, daripada Kampa dalam ucapan saya. Sebab dah banyak kacau ni. Ada poin banyak lagi ni. Tuan Speaker. Jadi perkara yang penting sekali ada berkaitan dengan 3R yang disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita yakin dan percaya bahawa Tuanku selaku penaung kepada negara kita melihat tentang kesepaduan rakyat yang perlu wujud. Hasil daripada kemakmuran itulah maka perjalanan negara kita akan lebih baik, terurus, hormat menghormati. Ini perkara yang penting, sama ada dari segi agamanya, dari segi rakyat, kaumnya, ataupun dari segi kita punya kedaulatan Sultan-Sultan. Jadi saya, Sri Gading amat mengharapkan supaya kita sebagai wakil rakyat yang bukan saja mewakili satu kaum, bukan saja mewakili satu agama, bukan saja mewakili satu daerah, tetapi kita bercakap di atas nama rakyat Malaysia, pemimpin negara Malaysia. Maka kita perlu menjaga hati setiap rakyat yang berada dalam negara kita. Isu pendidikan, Tuan Yang di-Pertua, percaya atau tidak, Sri Gading katakan pada masa kini, anak-anak kita di bangku sekolah sana, hampir sebahagian daripada mereka sekarang tidak mengetahui berkaitan isu dan peristiwa politik contemporary. Dia belajar sejarah, tapi sejarah yang lama. Sejarah yang telah daripada awal merdeka ataupun sebelum merdeka. Mengapa tidak ditimbulkan isu-isu ataupun perkara-perkara yang terdekat untuk pengetahuan semasa? Kalau boleh,
ada isu-isu yang berkaitan ini di mana di kalangan guru-guru boleh berbahas, boleh menyatakan tentang isu-isu semasa supaya apa? Supaya rakyat di peringkat awal lagi tahu tentang sistem parlimen, sistem pentadbiran dan juga isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antarabangsa Malaysia dengan negara-negara lain. Ini penting dalam pendidikan kita. Selain daripada silibus sejarah, selain daripada bahasa Melayu, yang menjadi kewajipan kepada rakyat Malaysia memahami dan tahu perkara ini. Seterusnya tentang pendidikan juga, apa yang telah dibentang. Si Gading, boleh sikit Si Gading. Si Gading boleh setuju tak Si Gading? Maksudnya dalam sistem pendidikan kita ni, kena diajar juga soal berkaitan dengan amalan fitnah. Bahayanya amalan fitnah yang berlaku dalam negara kita ni. Sebab itu saya nak tanya, kebetulan pula Tan Sri Speaker ada ni. Yang usul yang kita bawa dulu ni nak menggantung ahli parlimen daripada Kota Baru. Sebab dia fitnah pegawai dan juga kaki tangan kerajaan yang ada dalam negara kita ini. Dahlah fitnah pegawai dan juga kaki tangan kerajaan, ketua pembangkang pun masa bahas dulu pun fitnah timbalan menteri KDN. Dalam Dewan Yang Mulia ni pun ketua pembangkang fitnah menteri dalam negeri, timbalan menteri dalam negeri. Jadi saya rasa Sri Laling, amalan berkaitan dengan fitnah ni pun saya rasa kena diterapkan dalam sistem pendidikan kita. Sebab amalan Siapa yang fitnah Hulu Langat? Negara yang kita sayangi ini. Terima kasih Sri Gading. Floor ni sekarang ni ialah floor Sri Gading. Ya. Kalau Sri Gading bagi banyak orang bercakap, Itulah, masa saya pun dah habis. Jadi terpulanglah Sri Gading. Sekarang ni boleh landing lah. Masa dah sampai dah. Akhir sekali tentang kemudahan rakyat dalam Parlimen Sri Gading. Walaupun ada lagi 2-3 perkara yang saya nak sebut, oleh kerana rakan-rakan yang bangkit itu juga adalah merupakan rakan-rakan yang ingin menyatakan pandangan. Saya selaku ketua parti, mewakili ketua parti kita, saya bersedia untuk mendengar keterbukaan kepada semua pihak. Walaupun daripada pihak pembangkang yang saya benarkan tadi. Apa yang penting kepada kita daripada Sri Gading, mohon pertama sekali kemudahan riadah komuniti Parit Raja. Ini ada dalam kemudahan awam yang terhad. Sehubungan itu, Parlimen Sri Gading mohon untuk membangunkan kawasan riadah dan rekreasi di Parit Jambul Laut, iaitu kawasan tepian sungai yang masih belum dimanfaatkan tetapi berhampiran penduduk. Pembangunan ini akan menggalakkan gaya hidup sihat, menyediakan ruang rekreasi rakyat dan juga keluarga, meningkatkan kualiti hidup penduduk setempat. Yang kedua berkaitan dengan pelebaran jalan J13F24 ke Tol Yomping Utara. Sri Gading mohon agar kerajaan mempertimbangkan cadangan pelebaran jalan persimpangan J13F24 ke persimpangan Tol Susur Keluar Yomping Utara. Jumlah kenderaan dan kenderaan berat semakin meningkat di laluan ini. Pelebaran jalan akan meningkatkan keselamatan, mengurangkan kesesakan dan kemalangan serta menyokong aktiviti setempat. Seterusnya, satu lagi permintaan daripada Sri Gading, iaitu sukan kayak di Parit Karjo, di mana sukan Sri Gading mempunyai parit yang banyak dalam dan lebar sesuai dimanfaatkan. Sri Gading mohon Kementerian Belia dan Sukan mempertimbangkan pembangunan sukan kayak di Parit Karjo sebagai aktiviti belia dan rekreasi komuniti. Ini adalah sukan kos rendah, berimpak tinggi dan sesuai untuk pembangunan belia di luar bandar. Akhir sekali, Sri Gading menyokong titah Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sebelum saya menjemput Hulu Terengganu, saya nak buat sedikit pemakluman